Alright, hari tu dia tunjukkan yang moped ni kan, QW180. Sekarang dia nak tunjukkan satu model daripada Naked. Okay, ni brand Moby Daddy MVP, yang ni F252S yang terbaru, datang dengan dua color, ada warna hitam dan juga warna putih macam ni. Alright guys, Alik tunjuk sikit satu model ni. Kenapa Adi sarankan untuk korang yang mencari 250 model MVP F252 ni. Alright, untuk korang nak buat long distance, yang macam dia cakap ni, long distance ke, korang nak speed, nak performance, memang disarankan untuk ambil yang ni. Lagipun top speed yang ni mampu cecah dalam 104 ke 105 macam tu. Dia punya tank dia agak lain sikit, okay? Agak besar nak dibandingkan 250 lain. Dan juga semestinya harga dia mampu milik. Baru 14,888 sahaja, korang dapat dengan semua features yang dekat motor ni. Seperti contohnya spek kita tengok bahagian depan. Untuk fork dia pakai USD fork dah. Ni lampu depan dia. Alright, lampu depan dia kalau tengok, memang cantik. Korang tak tengok lagi lampu belakang dia. Kalau lampu belakang ni yang ni, nampak unik kan? Besar lampu belakang dia. Ini sekali katakan brake, nampak macam mana dia boleh bersinar. Okey, memang silau orang belakang sekali. Okey, untuk motor ni pun dah datang dengan TFT meter. Mari kita tengok TFT meter macam mana. Okey, ini TFT meter dia. Comel je. Nampak? Semua dah ada. Komplit sekali. Okey, ni dia punya bahagian RPM. Kalau kita masuk dekat bahagian dalam ni, kita tekan sini. Okay, dia ada brightness, language, time set, unit set, connection dan juga dengan mode set dia. Untuk mode set ni kalau korang masuk, dia ada 3 pilihan. Standard, sport dan juga dengan expert. Handphone habis bateri dan sebagainya. Yang ni pun dah disediakan sekali dengan dia punya USB charging port. Nampak? Siap ada dua, Type A, Type C. So maksudnya untuk Android dan juga yang iOS user pun boleh guna untuk motor ni. Alright? Untuk korang yang nak mencari 250 2 piston, harga yang sangat mampu milik, dan yang paling penting sekali yang berbaloi, korang boleh ambil motor ni. Memang ahli recommendkan sangat. Alright? So, ABS pun datang sekali dengan depan belakang. Nampak dia no flap. Letak dekat bawah. Dia tak letak dekat sini. So, nampak lagi sporty dia tu. Korang tengok dari segi design tepi dia. Memang mengancam guys. Alright? Untuk pembelian motor ni 250 ke atas, Adi nak bagi free satu lagi bike Urea. 5 tahun warranty tu memang dah termasuk dah. Helmet, jacket, glove pun Adi bagi sekali. Siapa-siapa yang terawal beli F252S ni dengan Adi nak bagi special price dan juga dengan special promotion. Okay, insyaAllah. Walaupun minyak dan harga, Adi bagi sekali dengan siap penghantaran sahaja. Alright, untuk Adli 168 cm. Kalau Adli naik motor ni, half flat lah. Okay, maksudnya separuh kaki Adli pun sampai untuk motor ni. Nak cakap berat, memang tak berat motor ni. Memang ringan je. So, boleh katakan sebagai easy to handle jugalah. Alright, dia punya ready position pun memang tak membongkok. Memang sesuai dan juga selesa untuk korang nak buat perjalanan yang agak jauh. Alright, untuk korang yang berminat dengan motor ni, korang boleh PM dia terus. Sementara, stok masih ada. Okay.